pada waktu tu saya cuti belajar untuk membuat PhD. Jadi in between nak tunggu Viva tu, saya berasakan saya memerlukan kemahiran yang lain. Itulah yang saya decide untuk ada kemahiran perniagaan. Belum saya memulakan pengajian PhD tu, saya memang ada buat kecil-kecilan lah, menjual batik-batik. Kalau di Malaysia ni, apakah nilai warisan yang saya sendiri boleh buat dan juga saya boleh besarkan? Bila saya lihat kat situ, saya nampak batik lah, sebab itu yang saya suka dan kebetulan itu yang kita dah pernah buat kan. Jadi batik ni dijadikan sebagai subjek dalam perniagaan saya. Lelaki kanda itu dulu kita mulakan dengan kemeja, dengan panjang atau dengan pendek. Okey, tapi sekarang ni bila kita venture kepada security commissions dia more kepada macam orang-orang korporat kan. Mereka ada tukang jahit dia sendiri. Jadi kita keluarkan lagi satu segmen, iaitu kain pasang yang dicanting halus. Untuk dinner ni kita ada kain pasang untuk seragam ataupun untuk couple set ke ataupun pembelian biasa. Kemudian kita ada tudung. Baju pula kita akan createkan motif-motif tertentu yang resemble Melaka lah. Contohnya bunga kesidak. Lepas tu ada atap Melaka. Dan sekarang ni kita tengah nak nak keluarkan blok baru yang memang khas Melaka series lah. Akan memory produk-produk dia is about Melaka. Okey, kalau misalnya Eva Mosa, Sungai Melaka, Beca, dia oleh-oleh lebih banyak produk dia. Tapi yang paling banyak sekali orang minta ialah notebook cover. Kita buatlah beberapa features, lepas tu backpack kecil. Kalau customers dah merata dunia sebenarnya. Sweden pernah, Austria pernah, Australia pun pernah, Singapura selalulah. Pengurusan ASEAN tu kan, setiap kali ada perhimpunan ataupun persidangan tu, kita juga dipanggil. Itulah salah satu usaha kami untuk nak promotekan apa yang ada di Malaysia lah kepada orang luar.